Aku ingat cordless drill boleh drill kayu je. Rupanya simen, besi pun boleh. Macam drill yang ada wire tu. Okay, ini cordless impact drill dengan teknologi brushless motor 18 volt daripada Bosch. Dia lebih padu, lebih senyap dan lebih tahan lama. Dan kalau kau beli dengan satu harga ni, dia akan main satu set box ni tau. Dalam box akan ada satu cordless yang super compact ni, 2 biji lithium bateri dengan 18 volt setiap satu charger dan semua tools ni tau. Termasuklah mata drill ni. Dah macam toolbox dah. Untuk setiap kerja kita nak buat, macam tebuk kayu, besi ataupun simen, dia ada 20 speed yang kita boleh adjust ikut kesesuaian. Dan kalau nak tambah lagi dia punya power, boleh adjust lagi dia punya torque dekat atas ni tau. Satu untuk kerja kayu, dan macam untuk benda keras macam besi ataupun simen, tukar kepada 2. Memang boleh rasa dia punya power impact tu. Dan bagi aku, di setiap rumah kena ada spare satu drill macam ni lah. Senang nak buat kerja menebuk ke, nak screw ke. Even orang yang bekerja untuk kegunaan heavy duty ni pun boleh pakai. Untuk brand Bosch dengan harga bawah 200 macam ni, memang berbaloi. So nak dapatkan link untuk belian, aku dah sediakan.